Kau sanggup tak tukar nama IC kau ke nama ikan semata-mata nak makan free? Ini terjadi di Taiwan. Peristiwa Kuyi Ziluan aka kekecohan salmon. Pada tahun 2021, restoran sushi Jepun bernama Sushiro buat promosi makan free kepada customer yang namanya mengandungi perkataan Kuyi aka salmon. Promosi ini berlangsung pada 17 dan 18 Mac. 2 hari je. Yang ada duit tak kisah. Diorang buat dek je. Yang tak ada duit ni nah. Student-student ni serbu Jabatan Pendaftaran Taiwan. Undang-undang nama mereka tak seketat macam di Malaysia. Dekat 300 orang tukar nama IC mereka ke Kuyi salmon. Lin Kuyi, Chen Kuyi, Hong Kuyi. Ada yang jadi kreatif letak nama panjang siap dengan impian. Chiang Kuyi sedap. Lulus peperiksaan kebangsaan jadi farmasi dalam sekali percubaan. Yang ni pula cita-cita besar, dia letak semua menu restoran. Chen Pawei Kuyi, ketam salji landak laut, kerang udang galah daging lembu wagyu, bla 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 bla. Lepas ratusan orang tukar nama IC jadi salmon, restoran Sushiro jadi medan perang. Kedai jadi macam buffet majlis cukur jambur anak kembar ketua kampung. Member datang makan dulu, dah kenyang baru tanya nama. Baby nama apa? Aiman Tenggiri dan Lisa Lobster. Ada yang duduk makan lunch sampai dinner selama 2 hari. Seorang habiskan lebih 200-300 dalam satu hari. Semua kenyang, semua puas hati. Tapi pada masa yang sama, banyak meja penuh dengan makanan tak habis dimakan. Lepas promosi tamat, semua yang dah tukar nama tu datang balik ke Jabatan Pendaftaran tukar balik nama diorang. Sebab setiap rakyat Taiwan dibenarkan tukar nama 3 kali seumur hidup. Tapi ada beberapa orang tak sedar yang mereka dah pernah tukar nama mereka sebelum ni. Mereka terlupa. Antaranya adalah mamat ni, Chang Kuyi Cimeng aka Impian Salmon. Sekarang dia terperangkap selamanya sebagai Impian Salmon.